Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Terima kasih kerana nak luangkan masa untuk dengar video saya kali ini. Video saya kali ini adalah nak mengajak pada rakan-rakan untuk buat satu bisnes. Kita boleh jadikan dia sebagai bisnes sampingan semata-mata untuk kita dapatkan pendapatan sampingan. Benda ni kita boleh buat full time, boleh buat part time. Perniagaan tersebut adalah kita menjadi pengedar SIM card TuneTalk Tone XL. Kita bukan jual top up, tapi kita jual SIM card. Kalau jual top up ni, kita jual sekali, untung sekali. Jual sekali, untung sekali. Kalau kita tak jual, tak ada untung. Tetapi saya akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana dengan menjadi pengedar SIM card TuneTalk Tone XL ini kita boleh untung berkali-kali. Ini adalah satu perniagaan yang saya anggap tak ada risiko langsung. Kedua, dia punya modal sangat kecil, tuan-tuan. TuneTalk Tone XL ini seperti mana yang tuan-tuan tahu, TuneTalk ini dimiliki oleh Celcom dan Tune Group. Tune Group ni Asia, Tune Money, Tune Hotel, TuneTalk, Tune Insurance dan sebagainya. Harga sekeping SIM card ini adalah RM80. Dengan RM80 ni dia ada airtime RM30, panggilan seminit adalah 32 sen, SMS 13 sen. Bila saya cakap panggilan dia 32 sen, SMS 13 sen, saya nak beritahu rate ini bagi saya adalah kedua terendah dalam pasaran. Okey, tak ada kos-kos tersembunyi, pusing sana pusing sini, tak ada. Dia flat rate. TuneTalk ke TuneTalk 32 sen, ke mana pun 32 sen. Kajian yang saya dapati, kos tersebut adalah kedua paling rendah di dalam market negara kita, Malaysia. Okey, dengan SIM card ini, kalau kita bayar RM80 tu aja, dapatlah airtime RM30. Bukan tu saja, kita diberi pelindungan insurans kemalangan. Okey, personal accident insurance sebanyak RM100,000. Ini diberikan oleh Tune Insurance. Ini yang membabitkan kemalangan, dan kemalangan yang membabitkan kematian dan cacat kekal. Lain daripada tu tak boleh lah. Okey. Dan apa yang saya tahu, penunggang motor pun tak di cover. Dan ada orang tanya kenapa tak cover ni, Cik Mazlan. Saya cakap ini benda percuma kan. Sekarang kita pakai telco lain pun tak ada orang beri insurans, kita tak tanya apa-apa. Okey, dia tak termasuk penunggang motor. Penunggang motor accident macam mana tak boleh claim. Tapi kalau jalan kaki ke, kita bawa kenderaan, accident dengan motor ke, dengan tiang elektrik ke, dengan apa ke, kita layak untuk claim. Lulus tak lulus itu bergantung kepada Tune Insurance. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan mengenai insurans tersebut, saya galakkan kawan-kawan boleh tanya direct kepada Tune Insurance ataupun TuneTalk. Sebab kita bukan jual insurans. Saya bukan jual insurans, saya jual SIM card. Okey? Itu kelebihan pertama. Yang kedua, tiap kali kita top up, kita akan dapat point. Contohnya di sini kalau kita top up RM3, kita dapat 3 poin, RM4, 4 poin. Kalau kita top up RM30, dapat 70 poin. Okey. Dan poin-poin ini kita boleh redeem, kita boleh tukar dengan tiket Asia, ataupun kita boleh tukar dengan kredit, ataupun kita boleh tukar dengan handphone. Ni saya bagi contoh. Kalau kita dah kumpul banyak poin tersebut, contoh dia, kalau kita nak tukar dengan Nimetology Pearl Mini Black, poin yang kita perlu kumpulkan hanyalah 8,000. Kalau kita nak Samsung Galaxy Blue Ice Plus ni, poin yang kita perlu kumpulkan adalah 13,600. Bila poin-poin kita ni dah cukup, kita boleh dapatkan handphone tersebut secara percuma, tuan-tuan. Okey, itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, top up dia ada di mana-mana. Kita bukan jual top up, kita jual SIM card. Okey? Dan apabila kita sebagai pengguna, kita nak top up dekat mana-mana kedai yang jual top up dalam Malaysia ni, ada jual top up TuneTalk. Kalau tak percaya, rakan-rakan boleh pergi dekat kedai-kedai berhampiran, kedai-kedai yang jual top up berhampiran rumah kawan-kawan tu. Boleh tanya sama ada tempat tu ada jual top up TuneTalk atau tidak. Setakat ini saya berani kata 99% kedai-kedai yang menjual top up di seluruh Malaysia ada jual top up TuneTalk. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya pula, kita boleh kekalkan nombor lama. Dekat mana pun kita nak kalau kita tak nak pakai dua SIM card, contohnya kita ada jenama lain, SIM card tersebut kita nak pakai TuneTalk. TuneTalk ni akan datang nombor dia 010 ataupun 0111. Kalau kita rasa susah nak pakai dua handphone, kita nak kekalkan nombor lama, kita boleh ambil nombor lama tersebut, kita pindahkan ke dalam SIM card TuneTalk dan nombor 010 tu akan hilang, gantilah nombor lama kita 012 ke 017 ke ataupun 019. Itu kelebihan yang keempat. Yang kelima pula,
Ini adalah kelebihan yang jarang boleh diberi, bukan jarang lah. Bagi saya tak ada mana-mana tempat yang boleh bagi kelebihan sebagai pengguna SIM card TuneTalk Tone XL ini. Kita boleh buat duit, tuan-tuan. Apabila kita menjadi pengguna, seolah-olah kita dapat lesen untuk buat bisnes TuneTalk Tone XL ini. Katakanlah ini adalah anda. Jika anda berjaya jual sekeping SIM card ini pada orang lain, anda akan dapat RM20. Okey. Kalau anda dapat jual pada 2 orang, dapatlah RM40. Jual 3 orang, dapatlah RM60 dan seterusnya. Tapi bagi saya bonus tu tak besar, sebab ada satu lagi bonus yang besar dan berpanjangan. Komisen yang kedua dipanggil komisen top up. Kelebihannya adalah apabila mereka top up, contoh ni, ini rakan anda tadi, mereka top up RM10 sahaja, anda dekat rumah dapat 60 sen. Pasal apa saya cakap anda dekat rumah dapat 60 sen? Sebab mereka top up bukan datang jumpa kita. Mereka top up lah dekat mana-mana sekalipun. Dekat ATM machine ke, dekat kedai top up ke, dekat Maybank to you ke, CIMB Click ke. Mereka top up di mana sekalipun, anda dekat rumah dapat 60 sen. Sebabnya, ini saya panggil level 1. Setiap kali level 1 top up, anda akan mendapat 6%. Katalah rakan anda tersebut juga, dia promote lah dekat isteri dia ke, anak-anak dia ke, kawan-kawan dia ke. Berapa ramai dia nak promote pun boleh. Okey. Katalah isteri dia top up RM10, suami dia akan dapat 60 sen. Anda tak pasal-pasal dapat 30 sen. Anda tak kenal isteri dia. Isteri dia top up dekat mana sekalipun, suami dia dapat 60 sen, anda akan dapat 30 sen. Pasalnya, level kedua, anda akan mendapat 3%. Isteri dia, katalah ramai rakan-rakan wanita yang lain, isteri dia promote pada orang lain, dia promote saja, kawan dia top up RM10, isteri rakan anda mendapat 60 sen, suami dia dapat 30 sen, anda tak pasal-pasal dapat RM1 10 sen. Mesti anda terkejut, wow, makin banyak. Jawapannya makin banyak. Sebab di level ketiga, okey, setiap kali di level ketiga anda top up, anda akan mendapat 11%. Apabila sampai level 4, anda tak dapat, dia sampai level 3 sahaja. Okey, level 4 turun tak dapat. Tapi, atas bawah 3 level, kiri ke kanan, anda boleh sponsor berapa ramai. Maksudnya level 1 tidak ada limit, level 2 dah tentulah tidak ada limit, level 3 dah tentulah tidak ada limit. Inilah satu pendapatan yang begitu pasif, tuan-tuan. Kerja kita adalah meramaikan dekat level 1 saja. Bila mereka top up, bila mereka dah ramai dekat level 1, dia akan automatik turun dekat level 2. Orang level 2 akan sponsor orang dan akan menjadi level ketiga, tuan-tuan. Tiap-tiap bulan orang top up, tuan-tuan. Kalau level 1 dah ramai, okey, level 1 dah ramai, sampai satu tahap, tuan-tuan boleh rehat dan terima saja komisen. Sebab tiap-tiap bulan orang top up. Tapi kalau orang tanya saya, ni bisnes apa? Ini saya cakap bisnes 10 sen, 20 sen. Sebab orang top up dapat sen-sen. Tetapi dia akan pergi volume, tuan-tuan. Kalau banyak-banyaklah kita dapat. Kalau sikit-sikitlah kita dapat. Tapi biasanya kalau seorang tu pakai SIM card tersebut selama 2 tahun ke 5 tahun ke 10 tahun, selama itulah kita akan mendapat komisen daripada mereka. Dan komisen-komisen ini akan dimasukkan pada 21 hari bulan setiap bulan. Selagi ada orang top up, selagi itulah tuan-tuan akan dapat komisen. Okey. Saya buat bisnes ini pada bulan Julai 2010. Komisen pertama saya tak banyak, tuan-tuan. Dapat sikit. Lebih kurang bisnes 10 sen, 20 sen dengan modal RM80, dia memang patut dapat sikit. Dia memang tak patut dapat banyak. Sebab modal RM80, kita dapat airtime RM30. RM30 tu pun kita dah habiskan untuk telefon. Dan kerja saya hanyalah promote dekat level 1. Saya buat bisnes ini selama 2 tahun. Saya promote dekat level 1. Saya ada lebih kurang dalam 400 orang. 400 orang. Saya tak tahu berapa ramai dekat level 2 dan saya tak tahu berapa ramai dekat level 3. Sebab mereka ada network mereka sendiri. Mereka akan cari sendiri. 2 tahun saya buat bisnes ini, saya letih. Saya tak promote orang lagi di level 1. Nanti saya akan tunjukkan apa jadi dengan komisen yang saya perolehi. Bulan pertama saya dapat hampir RM60. Tak banyak, tuan-tuan. Okey. Julai 2010. Ogos dapat naik 500 lebih. September naik. Dan saya perhatikan komisen saya semakin naik. Dan apabila sampai Julai 2012, komisen saya hampir 13,400. Siapa nak bagi, tuan-tuan?
Orang top up, kita dapat. Orang top up, kita dapat. Orang top up, kita dapat. Dan selepas itu saya berhenti menaja orang. Saya lihat komisen saya tak reti berhenti, tuan-tuan. Ikut logik dia memang logik lah. Kalau saya stop promote dekat level 1, orang level 1 tak akan stop untuk promote di level 2. Mereka pun nak dapat komisen yang besar. Orang di level 2 akan promote untuk besarkan network mereka. Secara automatik akan jadi level 3 kita. Ogos dia makin naik, dia makin naik, dia makin naik, tuan-tuan. Pada April 2013 pun saya lihat komisen dia dah mula tak masuk akal, tuan-tuan. Dia naik dah sesuatu yang tak masuk akal. Jadi saya tengok komisen ini makin membesar, makin membesar, makin membesar, makin membesar. Makin besar komisen kita, makin tak ada kerja di dalam perniagaan ini. Jadi saya sangat-sangat mencadangkan kepada rakan-rakan yang mendengar video ini, buatlah bisnes ni. Okay, kerana resiko kecil, modalnya pun kecil. Dan saya boleh buat 2 tahun saya boleh dapat banyak ni. Sekarang tuan-tuan boleh pilih sama ada nak buat kerja 2 tahun ataupun nak buat kerja penat 20 tahun. Sebab ramai orang kawan-kawan saya tengok dah kerja sampai 15 tahun, 20 tahun. Tetapi apabila berhenti kerja, mereka terpaksa nak kerja lagi, terpaksa sambung nak kerja. Jadi saya lontarkan soalan ini pada mereka. Kamu nak kerja 2 tahun ke ataupun nak kerja 20 tahun? Terpulang, tepuk dada tanya selera. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang perniagaan ini, saya cadangkan rakan-rakan isikan borang yang saya siapkan di bawah tersebut. Okey, tak rugi apa-apa pun. Dan saya akan hantarkan maklumat tersebut ke dalam email kawan-kawan semua. Sekian, terima kasih.